bukan sekadar gunung. Ia adalah tiang sejarah Melayu Islam yang dirahsiakan dan pintu antara dua alam, dunia manusia dan dunia yang Allah sembunyikan daripada mata kasar. Sebelum semenanjung ini bersatu sebagai tanah Melayu, Gunung Jerai dikenali sebagai Pulau Serai. Ketika itu, Kedah masih dikelilingi laut dan puncak Jerai menjadi mercu tanda kepada pelaut dari jauh iaitu Arab, Gujarat dan Cina. Dalam manuskrip lama, Hikayat Merong Mahawangsa dan catatan para wali tertulis bahawa cahaya Islam sudah menyentuh bumi Kedah ratusan tahun sebelum Paramiswara tiba di Melaka. Tapi, kisah ini perlahan-lahan dipadamkan oleh sejarah penjajahan. Gunung Jerai menjadi tempat semayam para wali. Di sinilah mereka berzikir, bertapa dan menjaga keseimbangan alam yang diamanahkan oleh Allah. Ada pintu gaib di kaki gunung, hanya terbuka untuk manusia pilihan. Aura gaib mula berputar, membawa pesan dari dunia yang tersembunyi. Dan pintu gaib itu terbuka hanya untuk orang yang terpilih. Penduduk tua menyebut kerajaan Arasyah, dunia halus di bawah Gunung Jerai, tempat cahaya tidak pernah padam. Di kaki Gunung Jerai, seorang pendaki moden mula meredah kabus tebal. Udara senyap dan langkahnya hanya disambut gema angin yang aneh. Dalam diam, dia terdengar sesuatu seolah-olah azan sayup dari arah yang tiada manusia. Tiba-tiba, di tengah kabus yang pekat, muncul beberapa cahaya kecil. Ia terapung di udara, perlahan seperti sedang bernafas. Warna kuning dan biru berselang, seolah menandakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Dia menatap jam tangannya, jarum berpusing laju tanpa arah. Angka berganti, detik hilang dan seluruh dunia tiba-tiba sunyi. Bila sedar semula, masa sudah hilang dan hanya gema azan yang tinggal. Di kaki Gunung Jerai tersimpan batu bersurat yang tak pernah disebut dalam buku sejarah. Ukirannya bukan sekadar tulisan, tetapi rahsia tamadun lama yang cuba disembunyikan. Beberapa minggu selepas penemuan itu, semua catatan dan laporan rasmi tiba-tiba hilang. Dalam arsip lama, cuma tinggal satu fail bertanda confidential. Fail itu tak pernah dibuka lagi sejak hari ia disimpan. Tidak lama selepas itu, fail tersebut dilaporkan hilang. Tiada siapa tahu ke mana ia pergi. Nama-nama dan laporan itu dipadam dan sejarah berubah selama-lamanya. Hanya satu nokta bertulis kebenaran di bawah Gunung Jerai. Gunung Jerai bukan sekadar gunung, ia pintu antara dunia zahir dan gaib. Di balik kabusnya masih ada rahsia yang menanti untuk dibuka, hanya untuk jiwa yang bersih dan terpilih. Dalam surah Az-Zariyat ayat 20, Allah telah berfirman, dan di bumi itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin.